Kalau kita tengok luar sana kan, saya banyak jumpa orang kan kat luar sana. Dia cakap macam ni, kalau saya beli kereta, boleh tolak cukai. Mana kan, kalau aku beli kereta, cukai aku kurang macam tu. Betul ke bos macam tu? So tak kisahlah kau buat bisnes apa pun, kau buat apa, Grab ke apa ke, kau kayu beca ke. Yang penting kalau pendapatan kau kena cukai lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Okey, orang sekarang berada di dalam podcast paling gepak, paling legend, paling viral, iaitu podcast Cukai. Bersama kita iaitu Bos Cukai. Bos, sini bos. Okey, bos. Kita sekarang berada dalam segmen kedua, iaitu mitos dan salah faham. Okey, soalan yang pertama, iaitu kalau kita tengok luar sana kan, saya banyak jumpa orang kan kat luar sana. Dia cakap macam ni, kalau saya beli kereta, boleh tolak cukai. Mana kan, kalau aku beli kereta, cukai aku kurang macam tu. Betul ke bos macam tu? Nak tanya dulu kau, beli kereta apa? Ferrari ke? Lambo ke? Vellfire? Alphard? Vellfire, Alphard macam tu. Okey. Sekarang ni pada asasnya kalau kita beli kereta, kita kena tengok dulu. Kita beli kereta, adakah kereta tu untuk kegunaan bisnes? Kalau wholly and exclusively under section 33 subsection 1 Income Tax Act 1997, kalau memang betul-betul untuk bisnes, boleh tolak cukai. Okey? Tetapi kalau kau beli Ferrari, kau jual pisang goreng, ngam tak? Tak ngam. Betul tak? Ngam tak? Tak ngam. Okey, so dekat celah mana kau nak tolak cukai? So tak kena lah. Kau nak buat apa? Kan? So kena tahu dulu dia jatuh section 33 section 1 ke tak? Adakah pembelian kereta tu memang khusus untuk bisnes ke tak? Kalau korang suka dengan video kita orang ni, korang boleh follow dan like supaya lebih ramai lagi tahu pasal video kita orang ni, okey? Okey, kalau betul jatuh untuk Allahuakbar. Kalau betul okey. Benda tu jatuh dalam kategori memang kita nak beli kereta tu untuk kegunaan bisnes, kita kena tengok juga jumlah harga kereta tu. Kalau harga kereta tu kurang daripada 100,000 dan kereta baru, bolehlah kita dapat penolakan cukai maksimum sehingga 100,000. 1,000 je? Tengok harga kereta lah. Kan? Kalau kereta tu 98,000, janganlah kau nak claim 1,000. Tengoklah harga kereta. Tengok jugalah kan. Tapi kalau kereta tu berjumlah lebih 150,000, alright? Ini bermakna jumlah yang kau boleh claim untuk cukai, limit cap dia sampai 50,000 je. Jadi celah mana yang kata boleh jimat? Yang tu kereta second ke kereta yang itu kereta baru. Kalau kereta second, kalau kereta second hand, dia punya cap 50,000 je. Cap 50,000. Tak kisahlah kereta tu harga berapa pun. Maknanya tadi kan kata pasal kereta dia 150,000 kan. Lepas tu kalau kereta tu 150,000, maknanya berdapat hanya 50,000 saja. Ya. Maknanya 100 tu kena bayar cukai. Ya betul. Main 100,000 tu kita tak dapat nak serap dia untuk tolak cukai lah. Faham tak? Alright, kat luar sana siapa yang nak beli kereta baru kan untuk bisnes, korang kena tahu benda ni. Cukai lancar, bisnes goyang tak gentar.